IVF 2 kali saya. Kalau buat IUI, peratus dia rendah lah. Ingat tak kalau flashback balik kan, zaman-zaman tengah ikhtiar zuriat tu, ada tak kata-kata orang-orang sekeliling? Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa, Puan Suhada, betul? Suhaida. Puan Suhaida. Ya. Okey, dengan suami nama? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Terima kasih sangat sudi datang ke apa orang kata mini studio kita. Sebenarnya saya travel dari Terengganu semata-mata nak jumpa beliau dan juga suami, sebabnya beliau DM saya lah, ada kisah menarik yang menjadi inspirasi, dan saya percaya dengan perkongsian kisah beliau hari ini mungkin membuka ramai lagi mata pasangan TTC kat luar sana dan bagi jadi inspirasi. So itulah kita punya niat sebenarnya. Kita kalau apa yang kita kan orang kata sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Semua anda tahu kan, dengan perkongsian Puan hari ini dapat banyak membuka mata kat luar sana supaya tak give up di tengah jalan. Tapi saya dengar cerita Puan sangat menarik. Sebab perjalanan dia bukan setahun 2 tahun, tapi berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun dalam berikhtiar anak pertama, betul? Ya, betul. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tahu dulu latar belakang Puan Suhada, boleh? Saya Nur Suhaida binti Roslan, berusia 36. Oh, 36 tahun ni. Tahun ni 36. Benda lagi? Okey. Asal Selangor. Oh, Selangor. Kat sini jugalah, Syaklan juga. Okey. Subang. Bekerja? Bekerja. Sebagai? Kerani. Kerani. Okey. Stres tak tempat kerja? Tak, okey. 9 tahun dah. 9 tahun dah kerja? 9 tahun. Okey. Suami? Kalau boleh? Muhammad Firdaus Azman. Anak umur 43 tahun. 43, okey. Jadi nak tahulah, sebab difahamkan Puan Suhada 10 tahun menanti berikhtiar zuriat kan. Tapi dalam tempoh 10 tahun tu, ada tak ikhtiar lain? Adalah samping lain. Saya try mengurut. Mengurut juga. Mengurut pun dah banyak kali jugalah. IVF 2 kali saya buat. Oh, dah buat IVF 2 kali. Sebelum PKP hari tu dengan selepas PKP. Sebelum PKP jarak 2 tahun buat yang kali kedua tu. Maksudnya kahwin kalau 20 tahun 20? 2014. 2014. 2014, lepas tu plan buat IVF tu tahun PKP 2020 macam tu. 20 ke 19? 2019. Dah 2 kali lah rupanya buat IVF. Tapi gagal lah. Gagal. Tak ada rezeki lagi waktu tu. Tapi kalau boleh cerita masa perjalanan IVF tu, apa yang doktor bagi tahu? Ada masalah apa-apa tak? Kalau sebelum saya buat IVF, saya ada buat check up. Dekat hospital Sungai Buloh. Tapi biasalah kalau kerjaan kan dia lambat sikit kan appointment kan. Semua okey. HSG yang check tube tu pun okey. So doktor suggestkan buat IVF lah dulu. Itu je lah. Sebab saya pun dah masa tu dah 8 tahun ke? Sebab pregnancy lah, kira macam dah 8 tahun jadi dia terus start IVF. Dia tak ada suggest IUI dulu ke, Clomid ke? Pernah makan Clomid? IUI saya pun ada pernah cakap masa saya sebelum buat IVF kan. Tapi dia kata kalau buat IUI macam tak ada, peratus dia rendah lah. Peratus dia rendah buat. Kalau buat takut macam rugi ke apa ke. So dia suruh buat IVF. Boleh share tak macam doktor ada bagi tahu tak result darah, hormon progesteron ke, bilangan telur? Doktor ada cakap? Yang bahagian telur tu hormon tak pandai sangat lah. Hormon tak berapa ingat. Tapi masa nak tahu apa telur berapa kan? Kalau sikit je masa tu dapat collect 6 telur. Banyak juga tu. Masa nak buat IVF tu okey. Tapi doktor ada cakap macam masalah AMH low ke, ada tak doktor ada sebut? Tak ada. Okey. Kalau suami, bahagian suami hari tu check sperm. Okey. Dua-dua normal lah. Cuma rezeki tu. Rezeki dengan tu belum ada. Faham? Okey. So kalau sepanjang ikhtiar IVF tu kan, ada selain daripada rawatan, ada makan suplemen tambahan tak masa tu? Suplemen ada, tapi
biasa saya kalau pakai makan supplement 3 bulan kena konsisten kan. Dah 3 bulan tu saya tak konsisten sangat. Saya mungkin orang pun tak normal lah. Biasa normal 28 kan. Tapi saya punya biasa 33 ke 36. 33 ke 36. Sebab tu saya tak tahulah subuh saya bila. Jadi macam susah lah nak tahu kan waktu ovulasi bila. Kalau tanda-tanda subur tu konsisten tak jumpa setiap bulan yang tanda macam lendir kita cakap tahu. Saya tak tahulah, tak sempat nampak ke benda tu. Okey. Faham. Yang masa buat IVF tu kos agak berapa kalau boleh share? Kos tu time tu promo. Ada promo. Mula-mula yang first tu pun 7 lebih jugalah. 7,000 lebih. Okey lah ada. Second buat tu sebab dah collect telur awal kan. Ada simpan frozen. So murah sikit lah 5 lebih macam tu. Buat dekat mana hospital? Kelang. So 2022 IVF lepas tak berhasil, apa perasaan waktu tu kalau boleh flashback balik? Itulah tak tahulah, sedih pun tak tahulah nak macam mana. Masa prosedur tu kan ada injection, bonat, benda semua tu kan. Yang cocok siapa? Suami lah tu nak cocok. Taklah, cocok sendiri. Masa prosedur tu kan nak korek dulu. Ada ke stres ke masa? Stres? Tak ada. Dua okey lah sebenarnya. Okey. Ke abang penat ke balik kerja, sebab balik kerja dia balik kerja pukul 7 malam baru sampai rumah. Okey. Tapi ada tak macam ingat tak kalau flashback balik kan zaman-zaman tengah ikhtiar zuriat tu, ada tak kata-kata orang-orang sekeliling yang membuatkan kita rasa macam nak give up pun ada? Ada tak rasa macam tu? Kalau orang luar tak tahulah. Tapi Alhamdulillah macam family kat kampung, keluarga semua tak ada cakap apa-apa lah. Tapi tak tahu, saya tak tahu lah kalau cakap belakang-belakang. Tapi Alhamdulillah tak adalah. Diorang kata okey, sabar je, tak ada rezeki lagi. Maknanya support system tu bagus lah. Tu rezeki juga tu kan. Kalau orang luar tak tahulah ada cerita apa. Tapi rezeki dikelilingi dengan keluarga yang memang sangat supportive. Patutlah Puan Syuhaidah pun senang tau bila kita WhatsApp dia, okey baik je. Memang keluarga background dah macam tu. So Alhamdulillah memudahkan juga journey ikhtiar hamil kan. Okey, lepas tu sekarang baru nak tahu macam mana terjumpa FRT tu. Kan mulanya saya ada tengok satu rancangan TV. TV. TV apa? Tapi saya tak tahu rancangan apa tu. Time tu doktor ada lah tengah interview dengan rancangan Hello tu. Doktor kot. Saya ada masuk nasi lemak kopi. Hello Doktor. Wanita Hari Ni ada ke? Wanita Hari Ni ada juga. Mungkin tu lah. Lepas tu saya search kat TikTok lah. Saya kat TikTok. Tapi mula macam tak nak lagi beli kan. Tapi saya take stock ke video, feedback. Tu belum lagi nak beli. Tapi tengok FYP dah selalu dia kan. Alamak dah kejar. FYP selalu tu yang saya cuba. Nak cubalah. Masa tu tahun 20 ni bersalin dah berapa bulan? 5 kan? 5 bulan. Tahun ni dah baru bersalin kan? Maknanya tahun lepas lah baru mengandung, betul? Ya. 2024. So start minum tu bila? 23 kot. 23 bulan berapa? Bulan sebab saya beli jar tu pun 1, 2, 3, 4, 5 jar ke? 5 jar. Sebab 1 bulan kan 2 jar kan. Saya sempatlah 2 bulan tu saya full minum. Lepas tu mungkin bulan ketiga tu ada balance lagi 7 kot. 7 session lagi tak sempat habis. Alhamdulillah rezeki awal juga. Kalau boleh share flavor apa masa tu minum? Saya minum kononnya nak tumis lah kan. Ambil taruh dengan cinnamon. Taruh dengan cinnamon dua ni. So yang flavor lain essential tak pernah try lagi lah. Tak sempat. Bukan tak sempat, saya strawberry saya kurang. Coklat, kalau coklat ada coklat saja kan? Ada tapi saja. Saya fikir macam cinnamon ni macam khasiat sikit kan. Betul lah dia. So saya saya cuba dua tu. Jadi kononnya nak tulis lah. Tapi Alhamdulillah lekat juga seorang. Tapi jumpa letih kalau boleh share lah apa yang feedback masa mula-mula minum tu kan. Rasa dia macam mana? Rasa pening ke? Mula-mula minum flavor apa dulu? Coklat ke taruh? Memang terus saya selang-seling. Selang-seling.
Okey. Cara minum kalau Pasha ada ingat. Pagi. Breakfast. Lepas tu bancuh dia. Malam sebelum tidur. Bancuh dia. Dia sebenarnya minum sekali sehari je. Sekejap. Pagi je lah. Pagi je. Lepas tu kalau Pasha ada bancuh, macam mana? Banyak air dia, banyak mana? Guna cawan berapa? Berapa ml lah? Saya ikut sekatan 200. Lepas tu saya goncang je. Guna air biasa. Air biasa. Air son sikit lah. Ada pening kepala ke? Rasa macam hamis, bau hamis kambing ke? Tak ada? Ada susu kambing kan? Tak ada, memang susu kambing asas dia. Tak ada. Okey, saya boleh minum. Taruh dia macam manis sikit kan? Dia sebab dia satu sachet dia dalam 30 gram. Yang lain satu sachet 25 gram. Jadi yang ni dia pekat sikit. Jadi kena bancuh air banyak sikit lah. Momen mula-mula sekali dapat tahu UPT positif tu.